Okey, nampak tadi? Meja dia. Nampak? Masa aku cuma siap pakai shopping pun paling banyak satu tadi dia. Ya. Jadi kalau mudah aja kita tahu warna. Lihat. Boleh guna warna ni? Tapi boleh tapi kadang-kadang pengolahan warna. Bila dia sampai tunjuk warna ni, siap tak sini? Tak berapa ramai. Tadi buat tu dia sampai 5 orang. Nampak tak ni? Jadi, kita sarankan agar kalau warna ni buatlah satu poster khas semua faham warna. Boleh tak? Tapi nak besok, orang ni pakai ayam untuk warna merah, dia pakai putih. Nampak tak ni? Dia tak guna warna. Jadi, pada besok kita faham. Tapi buat masa ni, dia tak ada warna, kita sarankan. Kena buat package dia di mana setiap kali nak tukar bahan, masuk tapi buat baru tukar bahan. Okey, bayar. Contohnya, dia tengah potong ayam, nak potong bawang. Potong ayam tu, pergi basuh dulu, baru potong bawang. Lihat ni. Boleh tak buat ni? Kata apa yang saya paling banyak buat. Kita juga try lap. Nampak ni? Lap tangan, lap meja dan lap ni. Pastikan kita bezakan, bezakan. Berat. Mungkin restoran tak payah bukan balik pasnya orang main restoran tu ni jelak memang okey nampak jatai saya jelak dengan kau ditinggalkan datang kawan dia habiskan lap ni yang ini jangan dicoba dalam seminggu pergi mana-mana restoran kompon yang bagus sekali di mana kain lap yang sakit di jalan satu restoran pusing patah ni dah jumpa dah. Jadi hari ni aku sarankan sekali lagi gunakan kain lap mengikut warna. Contohnya satu warna untuk gelap tangan, satu warna gelap mangkuk, satu warna gelap kulit. Terus buat depan. Boleh ni? Ni. Cuba buat depan. Pasal ini paling banyak dah. Kita percaya kedai bawah cukup tengok lagi. Kain lap tu mesti habis nampak tak? Ada. Nampak? Ini. Boleh tak? Warna terkurang pada itu. Tak semesti ke warna merah. Faham kan? Boleh? Begitu juga alat atau bahan untuk membersihkan. Contoh dia. Berus, mop, penyapu. Kan? Kita ubah hari ini mengikut tempat. Contoh dia, tempat kanak-kanak dimakan satu warna alat, menyapu, berus semua warna contoh dia. Tempat kita proses makanan tu warna biru. Berus, mop, menyapu, tempat proses warna biru. Boleh ni? Dan tempat toilet warna merah. Contoh dia. Boleh ni? Besok berus toilet ni keluar, confirm yang tu takkan gosok biru ke ni? Takkan gosok biru. Besok berus toilet keluar, yang tu nampak berus tu takkan gosok biru ke tak? Pasal dah tahu ke toilet ke? Tapi cubalah semua warna merah. Berkemungkinan daripada toilet keluar dan tu gosok biru. Bukan tak tahu semua warna merah. Nampak tak ni? Faham ni? Besok kita buat toilet, buat yang sama, kita buat tempat tak. Nampak tak ni? Pokok sebab ni, kat rumah kita buat terus buat je. Ada boleh ni. Buat lagi. Yang besok bersama buat toilet, buat tuyuk, buat semua sekali kamu. Nampak tak? Faham ni? Dah bahas semua, banyak buat. Ada soalan tak ni? Soalan tak? Dan pencucian juga sekali lagi. Jangan sekali mencuci lantai, mencuci sepatu yang lantai. Pasal ini dari tu aku akan 2 kali gambar. Menang gambar ni saya akan gambar. Jadi yang kita perlu 2 kali kita nampak gambar yang besar. Nampak? Tapi walau besar kadang-kadang jangan lurus masuk. Tahu benda tak? Tak boleh benda kan?
ikut kita seorang putra. Dan masalah ni berlaku dekat sebelah dengan kita punya stadium jadi. Antum mengajar seorang besar. Mengajar kat seorang tu. Selepas mengajar 1 minggu, cikgu orang mana seorang tu call aku. Angkat datang balik angkat silap mengajar. Silap mana? Silap ujian. Aku pergi, angkat tak silap ni. Makan belajar-belajar makan yang siap semua. Lepas makan, dia bawa angkat pergi ke toilet sambil dapur. Sampai ke dapur, dia tengok angkat sini dua. Tiga orang. Kata apa salah angkat? Tiga orang. Angkat punya ayat, mencuci 3 kaki berantai, jangan sekali cuci atas. Kata tak, saya angkat tadi. Bekerja dia dulu. Apa? Kita tengok tak dough mixer. Macam teman bawah tu. Bukan tak buat. Rata-rata tak santai. Adik bekerja ramai-ramai, angkat orang sini bawah. Macam ni. Jangan lupa. Faham ni? Angkat tak biasa semua sikit tadi kacau bawah siapa, angkat boleh daya. Faham ni? Faham ni? Itu sebabnya kalau apa ni, kita ada bilang, ada tulis sikit. Kan? Dia dua, satu. Apa beza? CIP ni clean in place. COP clean out of place. Kalau clean in place ni, di mana you basuh kat situ juga. Mesin-mesin besar, jangan angkat-angkat. Apa ni? Yang ini out of place. Pinggang mangkuk tu out of place dah. Faham makan ni? Jangan sampai tu tak jadi macam ni. Semua sikit bobol. Nampak tadi? Faham ni? Cuma dah kalau hilang saja sampai laptop. Tak sikit office work. Okay? Sampai saya buat, tak fikir bahawa ni boleh berlaku juga. Faham Dan cuci juga. Nampak simple bahan ni. Tapi tak perlu. Nombor 1, buang foto-foto dengan okey. Dan macam-macam. Dan barulah kita cuci menggunakan sabun untuk bersih. Dan untuk bilas, saya sarankan gunakan air yang mengalir. Jangan air tak mengalir. Faham ni? Dan jinak-jinak menggunakan sanitasi. Sanitasi ni bunuh bakteria. Selainnya kita gunakan air panas, betul? Sekarang ni ada teknologi digunakan serbuk ataupun bis yang dipakai rendam menggunakan air sekarang. Okay? Dan pastikan kita keringkan menggunakan towel hanya untuk keringkan kita mampu. Boleh? Ya? Habis. Catering ada khusus. Catering tak boleh. Apa ni? Tempat catering. Kalau catering ni, kita tempat catering ni, dia mungkin muda lah. Dulu, kalau kahwin, selalunya basuh gotong royong, betul tak? Kau tengok mana? Dulu. Macam mana dia bilas? Kau tahu dia bilas macam mana? Betul tak? Askar betul-betul lah. Bukan yang air mengalir satu perkara. Dia lap dengan kadar kulit. Dia lap dengan kain, ready lama-lama. Terus keluar. Satu benda, angka pernah cukup underwear yang pada sini. Itu ada lap dalam mangkuk kita. Nampak tak? Dulu kita lah. Lepas ni, mama ni, sekarang kita berubah. Berubah. Jangan jadikan bekas selalu normal. Kita belajar ni sebagai satu orang ini ikut guna nama itu nak bagi makan. Lihat ni. Faham ni melihat? Soalan lagi tak? Bagus soalan ni. Satu, pastikan balik dia dalam 20 jam. Okey, sekarang kita punya premis kita taruh. Okey kan? Diri kita, peralatan kita dah tadi, sekarang di tempat ini. Tempat
kita ni pastikan keperluan klinik kita tu iaitu lokasi dan jauh pencemaran, contohnya jauh ke tempat kita orang buat apa ni bikin kereta sekali tempat buang sampah semua dan sekitaran yang bersih dan juga guna asap boleh di dalam kita kena ini tempat bekerja ni dan bila orang datang tempat kita kawasan besar yang nampak apa dia lantai, dinding, sini. Inilah dia kena bersihkan dahulu sebelum nampak apa-apa. Pastikan ada jadual pencucian lantai, dinding, sini. Ramai ataupun banyak restoran, banyak klinik tidak ada jadual pembersihan. Itulah dan foto orang bersihkan. Salah. Ya, kena buat jadual seminggu sekali ke seminggu. Angka pernah kerja kilang Fraser and Nick buat Coca-Cola. Kita pernah menguruskan kita salah. Setiap hari Sabtu ada satu hari sanitasi. Setiap hari Sabtu kita akan ada kerja itu semua berhenti lantai setiap dan kita di situ penuh. Macam itulah semua akan basah seperti pasal semua mesti buka semua kita sudah buka besar apa ni itu dan sudah kita seperti kita besok sampai boleh satu sistem SOP nak cuci lantai di sini di pada channel dan ada tak perlu apa sih lah tapi cili yang kotor kalau kata abu sebenarnya tidak ke bawah lah. Walau bersih macam mana pun kalau barang kotor semua kan. Faham ni? Dia faham kan ni? Kira buat kilang lah. Kilang macam selain kan. Dan bila ada guna asas seperti toilet kena bersih. Ya? Dan toilet kena bersih. Dekat mana anak-anak pernah tengok toilet paling bersih dalam hidup duk tak mana? Tempat kali table semua ni. Tak ada. Itu dah di mana? Rumah ni. Macam apa? Pepatah ni pernah mengatakan nak tengok untuk bersih tak bersih, tengok toilet rumah. Kalau toilet ada kotor dia kotor. Ini cerita India. Kita betul ya? Kita orang India. Satu India perempuan datang khusus pijak makan di Sedang. Dia orang tangan juga lah. Semua lebih kurang yang lebih. Kita pada toilet bersih ni dia bangun. Maka kata kampung pengamal. Saya nak cerita pasal toilet bersih aku belas tu tak saya beri sudah. Itu kita berlaku. Dia bukan betul ya. Orang India cerita minggu sudah dia pergi membina untuk anak dia jiran sebelah. Bukan jiran. Dan jiran apa ni? Teman-teman sebelah. Jiran rumah dia jiran taman sebelah. Bila dia pergi situ, memang tak ada masalah. Kemudian dia rasa sakit perut, dia pergi buang air. Dia keluar bilik air, dia tarik anak dia tak jadi bunyi. Sebab pun toilet rumah tu kotor. Dia kata, toilet rumah dia kotor, orang saya ini yang kena bagaimana bersihnya toilet rumah itu, tempat tata tadika tempat itu kerja besok kena bersih makan. Ya ni sekali lagi kena ada jadual bersih. Rumah kita tahu sendiri tapi tak suka tadika kalau dibiarkan PRP semua kepada jadual. Jadi buat ada kata orang jadual ini amanah kepada kita kalau ini balik besok bekerja kawan ni akan mana yang semalam tadi buat boleh boleh itu siki bersih semua siki kena ada 4 perkara. Satu bukan air bersih, kedua sabun cuci air, ketiga tisu paper, keempat tong sampah. Dia faham ni? Tapi dekat taska tadika kesarankan tisu paper dengan tong sampah jangan kita mulakan.
Pasal kanak-kanak di lapas pekor dia suka main sikit. Jadi bertukar tu kita sekadar betul. Dan jangan kanak-kanak dia. Kadang-kadang orang dewasa pun jadi kanak-kanak dia juga sepekor. Dia pergi kat Adina, tengok macam mana orang tu sepekor. Kita ni Adina, tengok sepekor supaya tengok. Tentu tak? Sampai 10 kaki nanti sampai 20 kaki. Kita punya kanak-kanak di lepas bukit. Jadi, hati-hati. Boleh? Dan juga pastikan tempat di bukit sistem. Boleh faham? Kalau tidak, dia akan datang. Bagaimana akan datang? Okey? Maka perusahaan yang terpecah pada dua kumpulan. Jadi makhluk perusahaan yang terpecah dua kumpulan. Satu lilati iaitu lipas, lalat, ikut. Lilati, betul? Apa pula semua pecah? Siapa ingat? Semut, burung, kucing, cicak, anjing. Kenapa pecah kedua? Dua kumpulan ni, lilati dan semua pecah, jangan masuk prinsip. Boleh ni? Boleh? Cuma elak kalau pakai jari atau pakai kapur, jangan bermasuk. Faham kan? Tapi katalah kumpulan lilati masuk, lipas, lalat ikut depan masuk, hukuman dia bunuh. Faham ni? Tapi kalau sebuah kucing masuk, jangan sini. Besok kucing masuk, entu bunuh kucing. Lepas ada faham ni? Faham kan? Lilati punya bunuh, tahu tanpa tikus. Tanpa tengok berapa besar tikus. Besar sekali faham. Besar tengok orang yang lagi. Besar tak besar tikus. Banyak tak banyak? Dekat mana? Lepas. Nampak ni? Tempat angkut itu banyak tikus. Nampak tak? Tikus banyak besar. Apa masalah tikus? Ingat ya? Kencing tikus, ingat ya? Kencing tikus ada virus yang menyebabkan kematian. Ini terutama pada orang yang makan kencing. Pasal apa? Tikus datang ke sore dia, kencing atas pinggan tu, kering tak nampak tak. Besok dia pinggan tu, taruh nasi, baru makan. Faham ni? Dan kanak-kanak meninggal pada aku lagi ya. Kanak-kanak pada terutama yang minum air tea. Ya, bila you beli air tea, kalau buka tu, masalah dia, air tu kadang-kadang dekat restoran tempat jual seperti tu, terlalu. Dia tinggal kat bawah atas spray tu, kucing, apa ni, air, tikus ni atas tu, kencing kat air. Faham ni? Jadi kencing, besok kering, betul? Budak-budak tu begini, dibuka tu, air tu melembab, kena kencing tu je. Tak langsung perhatian kat tali pakai. Kata dua nanti, kan? Besok, bila air tinju was-was, pastikan basuh atau dulu. Kan? Kita pun boleh makan. Ya? Faham ni? Dan kita kena musnahkan. Sama sekali.
Pernah tengok tak perangkap? Logam, kayu, Perangkap boleh. alat, Nampakkan perangkap pun berhati-hati. Kita tahu perangkap lalat dan bukan lalat tu tak? Tapi silapan kita pakai nak betul boleh berlaku. Contoh dia, masa ada di Kecantikan Malaysia dulu, ada satu bulan boleh katakan hari-hari orang datang komplain bawa produk daripada kita punya RNR. Tahu RNR mana? Yang terawal semua produk datang ke komplain ada lalat. Faham ni? Faham ni? RNR komplain ada lalat. Jadi, kalau bawa inspeksi kesihatan, pergi tengok dekat RNR. Apa dah? Hanya RNR. Ini RNR pakai lalat betul tak ni? Jadi, bila tahu pakai lalat kat situ, memang lalat datang sebatas lampu urang. Dari urang dia masuk dalam. Sampai dekat luar ni, ada jaring elektrik pangkat lalat betul tak ni? Masalah dia, bukan semua lalat tertangkap. Separuh tu jatuh ke bawah. Betul tak? Jatuh sini, ada kaca. Tapi dah jatuh ke ayam tu. Ini berlaku tak ada. Satu Malaysia. Jadi, nak taruh pakai alat, pastikan jangan taruh atas makanan tu. Lihat ini. Besok kata di atas skyward. Kalau taruh atas makanan tu, kemungkinan lalat dia jatuh makanan. Jangan banyak. Tak semua tangkap. Tapi katalah lalat kau banyak. Kena taruh atas makanan juga. Boleh. Tapi bertambah juga. Nampak ni? Sangka satu lagi. Jadi bila lalat jatuh, lalat sangka. Faham ni? Sikit sepi pakai juga pasal. Dan asal pergi sikit kita pakai. Ya, pernah tengok tak? Lampu menghadap ke atas. Pernah tengok tak? Itu pun pakai layar. Lampu kita menghadap ke atas dulu. Dari dia kebanyakan yang berada lain. Mengerak jatuh bawah. Nampak tak ni? Yang pastikan juga dekat waktu bersih. Untuk tong sampah, kesarangan rumah kita di mana tadi, setiap tong sampah ada plastik-plastik bag kecil ini. Apa guna? Untuk memudahkan kita menguruskan sampah. Jadi, jangan biarkan tong sampah kita macam penuh melempar, buka dan foto. Ini banyak dapat. Betul tak? Boleh? Elakkan. Jadi, pastikan semua yang masuk bersih, ada plastik lining dan kita cuci. Boleh faham ni? Dan satu ingatan atas ini, tempat you proses makanan, jangan gunakan semua tong sampah. Tempat you proses makanan tidak boleh pegang tong sampah. Kena pakai tempat saya pakai buka semua ni. Pasal apa? Kalau you proses makanan, tangan you kena bersih. Katilah pegang tong sampah, tangan you kena kotor. Nampak tak? Itu pasal tempat proses makanan seperti anak berikut tadi, gunakan bedakan. Nampak? Ni yang benar ni. Semua rumah kita kena macam ni. Apa? Apa ni? Pejabat anda dah 23 tahun pengawasan ini. Pejabat anda masuk kontrak orang tahu. Usul boleh kata. Pejabat anda setiap minggu ada 4 usul tentang itulah. Usul kamu dulu, usul apa tuan. Yang kamu mana-mana kat situ orang itu, mana-mana datang terus akan sama. Dan tempat anda siapa datang kepada tempat anda akan satu corner free flow water. Mana siap dengan dia rumah tu sekali boleh makan free. Dan ada corner untuk masak untuk makan. Jadi kalau pakai saya pakai dah 20 tahun tak pernah rosak sampai. Nampak ni? Ada yang baru jalan. Dan pernah tengok tak? Grade pernah tengok tak? Siapa pernah tengok grade A yang kadang-kadang?
Siapa pernah tengok grade B? Buat orang makan ruang ni. Grade C pernah tengok tak? Tak pernah tahu tak dia apa. Siapa tengok grade D pula? Tak ada. Bermakna you bukan bohong. Grade D tak ada. Siapa katakan grade D tadi bohong? Dia ABC. Okay? Apa ABC ni? ABC ni grade yang dikeluarkan oleh Majlis Tempatan. Saya macam Sumbajaya lah kan. Bila Majlis Tempatan datang tempat premis tu, maka dan fail di bawah tu semua premis 100% A. Okay? Datang tengoknya agent pakai slipper foto makam, handphone foto foto makam. Bila markah tu naik macam ni, apapun 100 dapat grade A. Turun lagi dapat grade B, turun lagi dapat grade C. Bila 50 ke bawah tidak ada grade B, kena tutup. Ya, bila bawah duduk faham ni. Jadi pastikan bukan macam apa. Kalau kena tutup, sijil yang tu akan dapat besok, sijil akan makanan ni semua tak laku. Daripada owner sampai semua pekerja ini tu kena ambil khusus sekali lagi. Faham ni? Faham kan? Habis, tapi kita pergi topik sikit tadi. Supaya kena ada. Soalan tak ABC ni? Okey, yang sini keselamatan dan kualiti makanan. Dan topik ni kita bincang lebih kurang 6 topik yang kita bincang ni. Jadi, kita cerita pasal makan yang baik. Okey, selamat kualiti. Okey, yang baik apa? Ingat, bila baik tu ialah apa yang ajar hari ni, itu selamat berkualiti. Betul kan? Siapa tahu apa dia makanan yang sama? Tahu tak? Boleh? Apa? Saya nak. Apa? Siapa tahu apa dia makanan selamat? Apa yang selamat? Macam nak bagi kanak-kanak makan, sama tak sama makan itu, apa yang sama? Yang sama tu. Kalau tak tahu, tadi kita tahu punca, kita tahu punca ni, buat macam mana besok akan buka tu balik. Kita tahu sama tempat. Dan punca sama. Apa dia makan sama tu? Apa? Memanglah, masa dia makanan tak mudah lah, betul? Tentukannya, angka bawah lebih kurang 8 contoh. Okey? Contohnya apa? Hebat di kesempatan ni dan tiada barang. Pada ni ini apa? Ya, ini tanda-tanda pakai yang betul makan sama. Barang ni boleh faham ni? Macam apa? Tak semua makanan sama. Dan tak semua makanan orang boleh makan. Contoh ya, semua dalam ni pernah makan sate, betul tak? Sate selamat tak sama? Selamat tak sama sate? Tak. Tak tahu. Okey. Ingat, tak semua orang boleh makan sate. Macam kita tak makan sate. Siapa? Angka yang kita makan. Sate, gula sama. Besok, dia suka kanak-kanak makan tu, pasti dia faham apa kena makan. Atau kalau mengajar, siapa besok jaga kanak-kanak apa ada sebab makanan bagi dia tak tahu apa pasal ni repang orang pasal dia faham orang kalau dia faham ciri-ciri dia tapi ikut lepas ni sampai ni sama ni itu pasal kalau nak belajar pelan-pelan nak belajar dia kadang-kadang mereka makan label itu tidak sesuai untuk orang apa tidak sesuai untuk orang Muslim, sesuai dengan orang yang kepada itu macam faham orang dulu kena faham
siapa yang akan makan. Sebab terutama kanak-kanak, ramai kanak-kanak sekarang ni dah kecil dah jadi ini siapa? Mana ni? Faham kan sama ni? Apa pula makanan berkualiti? Siapa tahu? Ayam tak boleh. Ayam fresh tak boleh. Itu baru dah dia. Yang pergi apa dia? Macam apa yang nak edam sampai ke kanan? Kualiti tak kualiti. Kualiti tak kualiti. Produk yang edam ke kanan semua. Macam mana kata kualiti? Dia. Apa dia? Contoh dia. Katalah, bagi esok bubur kacang. Kita cakap bubur kacang. Berkualiti ke bubur kacang? Kualiti yang kata kualiti ni. Kualiti tak kualiti saja. Kualiti bagi. Kita macam cakap, you masak kat rumah pun bagi keluarga makan makanan, tak pernah set kualiti. Serius. Pasal apa? Ini pengalaman tu. Uncle pernah bertempatan dengan Tony Fernandez, Musim 1 Malaysia, cari produk makanan untuk masuk dalam buku ASEAN. Dan bila kita jumpa kilang untuk tanya apa kualiti produk buat, ramai tanya kualiti. Kualiti itu apa je? Apa ni? Macam mana menjaga, macam nak proses makanan, macam baju makan kalau kita tak tahu kualiti. Apa kualiti? Saya kualiti. Kita sebut semua mengatur ada kualiti. Serius. Yang ajar yang bilang ni, kadang-kadang saya kualiti supaya orang dia positif. Ni ayat berjawab, besok video makanan tu. Kita ambil contoh ni katalah, dicatat bubur kacang. Okay? Jadi kita set kehidupan bubur kacang. Bukan tidak. Rasa dan bau. Rasa bubur kacang tu, rasa kacang tu macam terlampau kuat rasa kacang tu bukan bagi kita. Kalau tak ada cara kacang langsung, itu berkualiti. Bawah ni faham ni. Benar? Rasa sambal kita pedas macam ni. Terlampau pedas kat sambal kita, kurang pedas kat sambal kita. Kalau betul satu kecil. Yang kedua, warna dia. Warna sambal saya merah macam ni, terlampau merah bukan sambal saya, kurang merah bukan sambal saya. Ini apa ini? Saya bentuk berat ketebalan resepi macam resepi dia. Okey. Ekspektasi luaran dalaman, tekstur kepekatan. Sambal saya pekat macam ni. Terlampau pekat bukan sambal saya, kalau cair itu bukan sambal saya. Sambal saya. Sambal jadi. Itu juga nilai dia cakap. Jadi inilah kualiti yang you kena amalkan dan terus masukkan dalam setiap produk makanan yang nak dikasihkan kepada kanak-kanak mereka. Misalnya lain, jangan kokoh nampak sekali dapat begitu lebih satu kali. Boleh cek apa guna kualiti ni, apa guna kualiti? Bila ada kualiti ni, kanak-kanak tu besok dah payah tegur macam apa, dia jumpa di jalan dia macam ni dah buat kacau macam ni rasa. Kata kualiti, faham kan? Uncle dah 71 tahun lagi ni, Uncle masa sekolah menengah, masa terina kan sampai sekarang cari rasa kecil dan kantin. Masa apa kerja, masa kerja sampai sekarang terina rasa. Kena belajar kualiti. Tak pernah boleh kualiti 12 juta sebab kursus ni macam kata adik sok. Kalau boleh cari bisa kualiti tak ni? Takkan semua kalau belajar kualiti. Boleh ni? Boleh sekali boleh. Kita nak ada pasal apa? Antara ilmu kualiti semua ni. Boleh? Jadi aku bilang baik. Apa guna kualiti atau buat satu sendiri? Pasal apa? Ini untuk orang Islam ni ada yang buat cerita Islam sikit ya. Untuk orang Islam, siapa jaga makanan yang selamat,
dan kualiti adalah dipanggil toibah. Halalan toibah. Dapat pahala. Pasal cara kaya ni nazar syekh. Beliau ni. Ya. Jadi yang buat satu sebelum kualiti ini menggunakan kata toibah. Apa lah ni? Nampak gambar orang tua tu kat kapsi. Nampak tak? Satu yang kapsi tu. Nampak? Pasal apa? Inilah branding. Nampak ni? Nampak warna merah. Nampak kepala orang tua tu kat kapsi. Nampak tak? Ada kapsi tu. Tapi apa kita ni tak apa? Satu senior yang kita isi orang ya. Semua peserta kita lagi ni pernah makan KFC. Betul tak ni? Okey, pernah makan satu soalan. Pernah berlaku tak? You all makan ayam goreng, bukan KFC ya. Makan ayam goreng biasa bersama keluarga dan kawan tu. Tengah-tengah makan tu tiba-tiba keluar perkataan. Rasa KFC lah. Besok akan makan bubur tu, aku balik sedap, aku boleh sedap. Ini macam bubur kan itu lah, nampak tak? Kenapa? Konsisten. Itu kualiti jadi konsisten. Rasa, texture, seperti kualiti. Nampak tak? Besok akan nak, besok semua kas-kas tiga kerja tu, makanan tu. Dia faham ni? Jadi, kerana ada Shopee ni akan jadi tak nak kembali. Ya? Dia faham ni? Sampai sini? Jadi, sudah balik. Maka sudah buat konsisten, ada kualiti dan selamat, dapat pahala, surah Allah. 3 ayat Quran dikumpulkan. Semua orang Islam kena keluarkan makanan yang halal, selamat, dan faham. Jadi, bila kualiti itu bangun, besok kalau bangun langsung, okey? Jadi bila tiba bangun, angka sarankan pecah kepada 2 kumpulan. Satu kumpulan bangun basah, satu kumpulan bangun berat ni. Pasal apa? Cara pengelolaannya berbeza. Yang bahasa yang kedua. Dia faham ni? Tapi dia faham tak? Yang usaha kita apa? Bahawa mentah dalam bentukan produk Islam atau bentuk mentah. Ya? Nah, bila beli bahan mentah yang dah siap proses, pastikan you faham, baca label betul-betul, tahu saya luput dan jangan beli produk yang kosong. Boleh ni? Boleh ni? Kena tanya. Yang kedua, soalan F1 soalan yang ada pada orang-orang kira-kira. Dia tanya, kenapa susu kemek tak boleh betul? Kenapa? Bila you beli tin kan, bila kemek, dia punya sin, bagi sin dia dah bersih. Jadi kemek tu, dia akan terbuka. Tapi tak nampak keluar, dia kemek tapi terbuka dalam dalam. Dia buka di sini, udara boleh masuk, oksigen boleh masuk, dan mikir boleh masuk. Faham ni? Walaupun mereka kita sampai kemek yang kadang-kadang dekat ada yang tak masuk oksigen, tapi tak masuk oksigen yang kompon. Kadang-kadang terutama dah tak melembut. Kalau melembut terus reject, jangan beli. Bila melembut tu mana? Bakteria sudah berbiak, dia keluarkan oksigen, dia akan beri oksigen lah, dia akan melembut. Faham ni? Air kotak pun kalau melembut dia. Tapi air kotak dia kadang-kadang kemek dia tak tempat berbuka. Kotak selalunya terutama kalau dia punya santan kotak tu. Kadang-kadang kalau kemek pun boleh beli, melainkan dan berumur. Janganlah kita ini effective packaging. Sebenarnya packaging apa yang packaging? Ini packaging pakai tak bersifat. Itu effective packaging kotak. Faham ni? Soalan tak?
luput. Dia kata tengok ini. Apa tali luput? Spider bahasa Inggeris. Tali luput tali luput. Dia tak bahasa Inggeris. Dia bahasa ha? Tengok kan? Okay, kalau itu jawapan dia. Kita bagi 3 senario ni. Ramai orang tak faham tali luput. Okay? Buat ini 3 senario. Okay? Senario pertama dia, guna sebelum hari ini betul lah. Hari ini 12 dan 2 tahun betul. Katalah kita bagi coklat di situ. Guna sebelum 12 minggu. Hari ini 12 minggu. Boleh makan dan makan coklat. Nampak tak? Guna sebelum. Boleh ke tak angkat tangan senang? Boleh ke tak boleh? Guna sebelum ha? Boleh ke tak boleh? Nampak? Ada mentena macam tengah-tengah tak ada? Boleh ke boleh? Okey, mana boleh ke boleh? Boleh. Siapa kata boleh, salah. Nampak tak ni? Boleh. Siapa kata boleh salah? Kenapa tak ni? Okey, supaya faham yang kita tahu. Okey? Okey, sila kedua supaya faham. Buka 3 sila kali faham. Ya? Yang kedua, baik sebelum 12 minggu. Coklat tulis baik sebelum 12 minggu. Boleh pakai tak boleh pakai hari? Boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh? Tak boleh tak boleh? Angkat jamin ni. Boleh ke tak boleh? Angkat tangan. Boleh ke tak boleh? Baik sebelum. Baik kan guna sebelum. Baik sebelum. Boleh tak boleh? Siapa kata tak boleh, salah. Nampak tak ni? Aku pergi atas sekali. Saya tahu nak besok. Aku ulang kan. Kenapa bukan dia? Yang ulang ni pula, yang ulang ni tarik luput 12 19 dulu. Hari itu sini tarik luput 12 dulu. Boleh pakai, tak boleh pakai. Siapa kata boleh, salah. Okey, ingat ha? Bila tengok tarik luput, yang boleh pakai pada tarik itu hanya baik sebelum, good before. Kenapa? Itu adalah jadi untuk makanan baik, selamat, bergizi. Jadi untuk makanan ni yang tengah-tengah ni, yang boleh pakai ni, dia selamat makan tapi kualiti dan jatuh. Contohnya, selalunya baik sebelum. Dia boleh makan dia selamat tapi kualiti dah jatuh di mana dia dah keras sikit. Faham ni? Kalau you tak boleh set kualiti produk you, tak tahu. Itu pasal aku ajar tadi kena faham kualiti set bagi produk. Boleh faham ni? Faham mereka ni? Buat berarti ni. Yang ingat, apapun produk daripada hanya baik sebelum saya yang boleh pakai pada kali. Boleh ni? Tapi ramai pula komplain malah. Guna sebelum saya jumpa pun 12 minggu, 14 dan 2 tak makan tak salah pun. Betul tak ni? Betul tak betul ni? Benar besok jadi kilang. Dia tarik untuk berkata lah. Pada 14 dan 2, dia akan taruh 12 ke atas. Apa? Kalau berlaku kacau makanan pada 12 dan 2 tu, dia tak tahu. Faham ni? Tapi tak sungguh baik. Tak boleh dia kata taruh kat juga. Faham ni? Faham ni ya? Itu juga bukan air sini kalau faham banget ya. Dan untuk ingat ya, makanan bahan mentah yang kering kita hasilkan yang basah betul. Yang basah pula you kena bezakan antara nak simpankan pergi sejuk Cina ataupun sejuk. Boleh faham ni? Yang fikir boleh faham ni? Faham kan?
Okey, kalau faham saya tanya lagi. Siapa sini? Oh. Siapa sini tahu berapa suhu sejuk dingin, berapa suhu sejuk beku? 36. Sini kita semua kan? Dingin dulu, yang bawah berapa suhu? Ha? 0.43? Ha? Coba dulu. 0 sampai 14. Okey. Beku berapa bu? Macam mana kata dia punya produk dan alamat kalau dia tahu semua ini. Suhu ni ingat, kena rekod ya. Seperti suhu kita tadi, yang ini 0 sampai 4 darjah Celsius, yang ini pun negatif 18. Kena ingat ini, kena rekod ni. Kenapa kan dibincang supaya faham, ya? Kalau kita tak faham suhu ni, penyimpanan sejuk akan tahu, nampak tak? Semua ni akan tahu. Pasal apa? Dia tak tahu semua ni. Betul ni? Dan apa berbicara cukup macam mana semua kita akan faham. Faham ni? Dan untuk roda kering, pastikan bekas tutup dan tahu label. Dia ingat saya beritahu kat mana, pastikan ada label. Kalau tak ada label besok, nak ambil garam tak boleh. Betul ni? Dan label tu kena tahu dua perkara. Satu, nama produk. Yang kedua, tarikh tahu produk. Boleh tak ni? Ya? Dan sistem pesawat ada. Dan graf penyimpanan yang sesuai dan juga penyimpanan semua 5 menit. Jadi kita buat suhu. Suhu kita akan sarankan jauhkan produk kita antara 5 ke 6 produk dasar. Pada 5 ke 6 produk dasar ini bakteria akan berubah. Ya? Jadi aku tengok ini efek suhu kepada bakteria supaya faham bila bakteri besok kenapa suhu ni. Boleh? Jadi aku buat suhu. Suhu kita ni lebih kurang 18 dan lebih kurang pada dia sejuk ni kan. Walaupun sejuk ni, suhu ni suhu lah. Macam apa? Suhu lah tadi nak 5 ke apa ni? 5 ke 6 yang tadi. Yang dulu, okey? Katalah Andrew ambil produk simpan dekat 4 darjah Celsius. Yang paling rendah pada sejuk, paling tinggi 4 darjah Celsius, paling tinggi pada 4 darjah Celsius. Apa berlaku dekat bakteria? Saya kata, memang menjadi tak kesejukan. Nampak tak? Pada dia biarkan ni, pada 4 darjah Celsius ada sekat kesejukan. Nampak tak berlaku sejuk? Itu pasal dia tak mendiam. Faham ni? Faham ni? Katalah Andrew, seperti sejuk Andrew tu 0 darjah Celsius. Ya? Apa berlaku dekat bakteria? Tak boleh lagi. Tak pula kita berdoa dan dia ada sejuk. Tak ada sejuk. Mati tak mati. 0 darjah Celsius, Andrew bagi dia 3. Saya semua pantas 3. Lagi dah memang. Apa berlaku? Andrew bekukan daging tu dekat atas tu, tak negatif apa saja. Apa berlaku bakteria? Daging bertahan sampai 3 bulan. Apa berlaku bakteria? Tidur lagi? Tak mati? Ha? Mati tak mati bakteria tu? Kalau tak 6 bulan, 6 bulan siapa? Mati? Tak mati. Tak mati. Dia koma. Faham ni? Ada soalan
saya, kalau kita bekukan lama-lama dekat situ, kita panaskan balik makan. Kan biasa. Sebelum kita panas balik makan tu, sebenarnya kecil di pangkat. Kita ada dan banyak cara kedua nak simpan makan dalam pengurutan suhu, kita gunakan alat nama dia bench berry. Siapa tahu apa bench berry? Saya tengok. Tak tahu. Saya tengok hari-hari tengok. Bench berry ni tempat kedai mamak restoran tu panaskan makan. Di mana di tahu dia di laut bawah tak ada panas. Dia berberry. Itu panggil dulu bulat berberry. Sekarang baru panjang tu masih panggil berberry. Faham ni? Apa guna berberry? Berberry tu untuk panaskan makanan kurang-kurangnya 63 darjah Celsius. Besok kalau kata nak lebih pada panaskan makanan tu, itu berberry. Pada 60 Celsius, kenapa tak lama? Sebab bakteria sudah boleh kepanasan jadi tidak terjadi. Katalah, dan minit itu tanpa panas dulu. Siap saya minit itu, nak makanan kena sampai 70-80 Celsius. Apa berlaku dekat bakteria? Tak mati. Tak mati. Andrew hantar dia ke hospital ICU. Faham ni? Faham kan? Hanya 100 darjah Celsius. Saya kalau Andrew masak air tu, duduk dekat tu, itu satu. Barulah dua boleh kata, dulu inna faham ni? Faham ni? Faham ni? Hanya 100 Celsius baru. Sebenarnya 90 darjah Celsius pun ada yang mampu. Tapi lebih jangkit. Faham ni? Ini yang faham ni. Ya, saat ini buat yang kadang-kadang orang panjang macam ikut dah ada tapi betul kan? Dan ini muncul masalah yang dipastikan buat-buat itu dalam pokok-pokok lihat ni soalan tak pada suhu pasal ini buat yang suhu-suhu buat yang tahu sebab kan kita jual besok kita nak dari makanan tu selepas mata dan selepas kita mustahil kali pembersihan. Pastikan pembersihan dibuat sebersih-bersih kali setempat. Itu juga tempat kita proses itu pastikan betul-betul bersih. Boleh? Dan kita dah betul ini. Untuk yang beku ada 3 cara. Nombor 1 kita gunakan peti sejuk. Kosong sampai 4 Celsius tadi. Ya. Kita boleh gunakan air tapi pastikan air yang mengalir. Jangan air tak mengalir. Dan yang ketiga gunakan microwave. Apa ni? Siapa tahu apa boleh saya jawabkan? Yang berguna betul-betul. Kita bukan dia kan. Tapi ramai orang silap. Selalunya semasa kita datang Malaysia, angka selalu tangkap apa dipanggil cold spot. Apa cold spot? Jadi untuk lebih faham, aku buat satu video yang datang Malaysia berkaitan dengan cold spot. Boleh ni? Faham ni? Ini video dia berkaitan cold spot. Jangan berlaku semasa itu kita dimakan. Nyah beku ialah proses mencairkan bahan beku secara sempurna sehingga seluruh bahagian bahan betul-betul cair sepenuhnya. Terdapat 3 cara proses nyah beku boleh dilakukan, sama ada dengan menggunakan ketuhar ke lubang mikro, meletakkan bahan beku di bawah aliran air mengalir, atau memindahkan bahan beku dari ruangan sejuk beku ke ruangan sejuk dingin dalam tempoh tidak lebih 8 jam sebelum memulakan proses memasak. Proses penyahbekuan yang sempurna sangat penting agar makanan masak secukupnya. Sekiranya proses penyahbekuan tidak sempurna, cold spot, iaitu bahagian tengah makanan yang masih beku, akan terhasil. Kuman yang tidak mati dalam kawasan cold spot ini akan membiak dan boleh menyebabkan keracunan makanan kerana haba semasa memasak tidak dapat dipindahkan secara seimbang ke seluruh
Tengah berkoin yang betul adalah salah satu langkah dalam mengelakkan keracunan serta menjamin keselamatan makanan. Untuk maklumat lanjut berkenaan keselamatan makanan, sila layari web rasmi. Faham yang poin ni? Jangan sekali-sekali besok laku korespon. Kalau betul-betul semuanya ukur tengah-tengah ni. Kalau tengah-tengah tu masih lagi tak lembut, bakteria akan menjadi kenapan ni. Dan berkaitan yang ukur dia baik pada soalan anak tadi. Ya, besok semasa bekerja, katalah beli lagi 10 kilo. Jangan masuk beku 10 kilo. Ya. Cara dia, potong ikut portion nak pakai sekali. Faham? Yang beku satu-satu sekali. Kan? Besok, bila kita keluarkan yang beku satu kali, bukan 10 kilo keluar. Bila keluarkan 10 kilo sekali, punya beku semua sekali, ingat tadi, bila suntik turun sampai naik sampai dia biasa saja bakteria dan juga dapat. Jadi bakteria banyak tu dibekukan balik ke mana? Itu pasal kalau masak lah, masak dibekukan balik sekali. Jangan lepas masak tu makan dan tak habis itu rasa keluar sekali makan tu panaskan tak makan tu sekali. Sebab itu jangan lepas sekali. Pasal bila beku sekali bakteria keluar. Ini banyak melakukan juga. Itu dah kata faham. Tak tahu. Kalau boleh, ya. Jangan tak pernah mana. Ini pun manusia. Kena berubah tu macam jiwa kita kan. Kalau orang ni tak boleh hancur. Kalau tak dia sure dia rasa dah berubah. Macam apa namanya? Yang sekali menjadi makanan yang saya berbuat. Faham kan? Jadi dan sekali lagi bagaimana kata mengatakan sesuatu yang ya. Ini percaya satu lagi. Bagaimana orang salah satu lah kita sekali dan kembali sekali. Sebenarnya sebelum berlaku ni, dah satu proses. Aku dah ini pengalaman kali ini my experience, my experience. Okay? Semasa aku datang Malaysia, selalunya restoran macam ni memang cantik posisi. Berlaku masa bila? Katalah restoran tu boleh cater 100 orang sekali masa, okay? Hari tu Tuan bagi rezeki panjang banyak sekali, datang 500 orang. Atau aku tak tahu. Masih itulah. Ini pengalaman aku. Bila berlaku macam ni, jadi aku buat satu adanya bahawa bila datang ke seorang itu ada satu ujian daripada Allah Ta'ala nak bagi rezeki lebih, ibu syukur. Bila kita bersyukur dia, datang ramai itu kita seronok pun, tapi masih tak membantu dalam catatan. Masih tak pinggan yang lama pun belum balik. Dia tak elok pakai duit pula. Atau ramai. Jadi hari ini kita kena 10 orang belanja. Besok katalah kita nak tadika tu masih sudah budak kecil, masih sudah dia belanja masa tu bergaduh, masih bapak-bapak dapat tanya soalan betul. Jadi tak kena. Jadi kan kita tak dia sudah sadar berhenti sebentar dan tarik nafas cukup. Alhamdulillah sekian terima kasih duduk apa dan ini pengalaman banyak orang berlaku bukan sebab seorang pokok tapi sebabkan bila buat bagi sedikit ya dapat tak apa ni cuma kedua kalau kita tu dia punya saya tak punya besar sekali catat buat khusus sekali tapi kita pun banyak khusus sekali dia hancur sampai satu itu saya dia maksud ni mungkin juga besok masak pasti faham betul masak kerana masak kita tahu
Siapa sini dekat rumah dia ada jam kesu? Angkat tangan. Apa? Ada jam kesu. Mereka tahu suku berapa dah jam. Jadi yang komuniti dalam bagi agama ini, saya ada tahu bahawa wilayah itu agama semua boleh. Dan pastikan semua terendam dan betul. Berdiri. Tahu tak? Roda super masak. Macam telur super masak. Boleh makan tak makan? Siapa sini makan telur super masak kata tadi? Macam betul tak? Siapa yang tak makan bumi sedap kan? Ada salah dia. Okay. Ingat, roda super masak baca di 4 gulungan. Siapa dia? Yang pertama ingat dia punya kanak-kanak. Kanak-kanak duduk kat bawah. Okey. Yang kedua perempuan gayung. Lelaki gandum dia adalah. Yang ketiga orang tua bercakap. Ya, juga pasal. Yang keempat orang sakit. Kenapa? 4 golongan ni antibody dia dah lemah. Tapi bukan semua. Macam ke? Walaupun kita tahu pagi tadi buat kecemasan. Faham tak semua kan? Kata baca usul kadang-kadang. Kan? Kita tanya besok nak proses makanan orang masak sekali. Kenapa daging ayam, daging lembu, kambing sekali boleh separuh masak, daging ayam tak boleh separuh masak? Kenapa? Boleh? Sama dulu aja. Jam darah mana? Memang darah. Ingat ya. Daging ayam dipanggil daging putih. Pasal darah dia bukan dalam daging, darah dia adalah daging yang sudah lepas. Jadi bila masak daging ayam tu, daging tu mungkin masak tapi kemungkinan darah tak masak. Faham ni? Faham ni? Tapi daging kambing, daging lembu, darah dan lemak dalam daging sendiri dipanggil mabli. Buka internet dari mabli. Mabli, M-A-R-B-L. Bila mabli cantik semua, boleh masak daging, darah, lemak masak sekali. Faham? Itu pasal ajar bunuh daging putih, jangan separuh masak. Soalan dalam sini tak? Faham? Itu juga bincangkan besok. Bina keputusan. Jangan sekali hidupkan makanan dan bila nak hidang tu laku tak? Lalu. Ke mana? Ke sini? Tak bukan dari sini, orang itu lama. Aku bukan ke Mama. Dia kata Melayu. Dekat Kuala Lumpur sebelah Pasar Boru. Nama aku di Kuala Lumpur. Pasar Boru Camping. Belah. Restoran nasi padang. Nak pergi tak? Nak tengok tak ni? Aku komplain dia. Aku pergi nak komplain, tapi komplain tu dia nak. Apa masalah kami? Saya tidak. The main problem cakap awal ni kalau foto kita tak bawa. Mana? Jadi, sampai dia tahu bawah ini tu kalau foto semua dah foto. Betul tak? Dia kira kalau kecil boleh cari pinggan saya foto bawah dia, saya bagi dia. Dia orang cek satu pinggan. Tapi masalah dia pula kalau pergi nasi padang cara penghidangnya. Puan pernah beli nasi padang betul? Macam mana dia nak kau macam mana dia nak kau kita? Dia pula datang saja yang ke mana itu betul-betul. Mana you makan dia kira, mana you tak makan tu dah keluar ke tak? Saya bilang kita bawa tujuan tu ramai makan, tujuan tu suci jadi. Tak makan menjadi. Jadi ada yang boleh jilat sama orang lain. Tapi sekarang ni orang tak makan, dia akan ambil balik bagi orang lain. Siapa yang terima jilatan antum itu dulu? Nampak tak? Dia makan keluar dah. Nampak
Dia kata semua tidak ada kita makan semua pun. Nampak tak? Makan berlaku tak? Berlaku sekali. Nampak tak? Tapi aku komplit tadi. Ada rumah kita. Ya. Itu juga penyimpanan makanan yang sedang mereka bekas sekali. Ya. Terutama label. Saya pernah belajar labelan, aku buat khusus untuk cara labelan. Tapi ilmu pelayanan kita buat pelayanan. Saya satu hari itu yang pernah diterima sekali. Saya terima. Itu juga besok transport. Siapa sini pernah terlibat dengan catering atau bekerja dengan syarikat catering? Kenapa? Apa ramai? Apa? Makan apa? Apa ramai? Apa? Ramai. Ibu saya catering. Boleh? Ibu saya catering. So, Roket ke berapa ribu? banyak juga. Sampai Maknanya berapa? Saya tak tahu kuantiti dia. atau kilo ni apa tanya ya? Siapa nak berniaga makanan sepenuh hati? Saya. Kenapa? Ini kurang makan. Ini emuan di pasar. Okey. Akan ada seorang. Akan ada datang. Tapi paling perlu apa juga. Yang sepenuh buat catering paling buat. Saya kata ya. Siapa paling buat catering ni? Angka buat catering untuk 1000 orang makan 30 hari betul-betul selama 30 hari. Mana buat? 1000 orang makan setiap hari selama 30 hari. Mana buat kan? Mana? Kawan? Apa dia? Angka dapat kerja Majlis Cerita Jaya berbuka puasa 1000 orang makan, maghrib 1000 orang makan, 500 orang makan. Setiap hari 30 hari betul. Kan buat? Itu saya siapa yang pesan daripada restoran ke, daripada pencak ke, catering lah paling banyak. Siapa yang kerja buat dia catering buat khusus catering. Baru nak buat ni sebenarnya. Okay, antum buat catering ni saya beritahu orang kena yang boleh dia. Antum tak pandai masak. Serius. Masak nasi bagi yang buat tak pandai. Sampai restoran ke masak air, baju air pun tak pandai. Restoran ke satu hari baik ke polis. Tak sedar, boleh tak macam mana. Ni hari ni kita ke ramai ni kan kami ni bisa ramai ni hari ni Malaysia nak operasi. Kami sekarang dah sampai kat sedar. Aku pun suruh seperti saya sebalik semua, aku dah seorang. Datang seorang datang order dengan dia tadi. Aku tak pandai buat dia tadi. Serius. Sampai aku suruh dia buat sendiri dia tadi. Serius. Kadang kita buat sendiri. Betul, cuba dia. Kadang-kadang kita tahu. Masak. Tapi ada semua buat tu. Macam catering kan. Aku tak tahu masak catering pun. Serius. Aku tak tahu kerja. Orang Musari itu besok. Aku pun dekat curi kan. 20 orang. Lagi macam ni. Siapa jangan fikir dari sebelumnya. Itu masih ada. Kita dahulu. Aku punya krimun pun yang catering tu. Sewa pun. Ada pun yang serius. Itu siapa yang catering. Pakai paling mudah itu. Tak payah boleh bawa. Kita tak payah gunakan duit. Pakai tak payah masak campur. Boleh buat catering itu juga. Urusan. Bawa urusan. Itu pasal kembaran ini. Faham ni? Boleh buat? Kecil dia besok catering itu. Iwan tu. Tapi lebih. Walaupun angka tak masak ataupun angka kena beli bawang dan macam betul. Sampai penkan di situ kan. Imam majlis kecil tu 10 hari sebelum naik raya imam ke. Jadi boleh tak buat apa ni catering untuk bantuan tu lah untuk student international yang buat makan raya dekat majlis. Apa kita buat? Maaf, saya betul ni. Memang betul buat semua. Saya boleh 10 ribu.
dan susunan yang bersih serta teratur. Bahan mentah hendaklah disimpan dengan cara yang betul dan selamat mengikut jenis dan suhu yang bersesuaian. Sebagai panduan penyimpanan di dalam peti sejuk beku atau sejuk dingin. Bahan makanan basah atau mudah rosak seperti ayam dan daging perlu disimpan di ruang sejuk beku dalam peti sejuk dan disimpan pada suhu yang betul. Makanan yang telah dimasak hendaklah disimpan di bahagian rak atas ruang sejuk dingin dalam keadaan bertutup dan di bahagian yang berbeza dengan yang mentah. Kerana bahan mentah seperti daging mentah dan sayur-sayuran biasanya mengandungi bakteria yang berbahaya yang boleh mencemar makanan yang telah dimasak dan menyebabkan keracunan. Sayur-sayuran dan buah-buahan disimpan di bahagian bawah ruang sejuk dingin. Manakala, jika terdapat bahan mentah yang hendak dinyah beku, hendaklah diletakkan di ruang paling bawah ruang sejuk dingin.